Oke guys, assalamualaikum guys. Oke, hari ini saya nak tunjuk cara buat mie goreng seafood. Seafood dia selambak banyak. Oke, first bawang putih, bawang merah, bawang putih. Oke, bahan-bahan dia kita ada seafood. Seafood kita letak banyak udang, paiko, sotong, kupang. Kemudian mie kuning yang kita dah celur. Sayur dia sini. Kubis, sawi, tomato, cili merah. Okey, sekarang jom masak. First, kita tumis sekejap. Bawang putih, bawang merah kita masuk. Kita buka api. Okey. Kemudian kita buang minyak sikit. Minyak tak perlu banyak sangat. Okey. Cili box kita tumis dulu. Kita masukkan sedikit air. Air ni air rebusan ayam. Okey, kita masukkan mie. Tomato. Cili merah. Cili padi 2. Okey. Ni bahan-bahan. Okey, untuk perasa sos cili, sos tiram, gula, kicap sotong. Masuk dalam. Buka api. Kemudian kicap golden mortar sikit. Kemudian kicap pekat sikit. Kemudian baru kita masukkan sayur-sayur yang kita dah potong tadi. Kemudian kita kacau, kita gaul sekejap. Bagi mie tu kembang sikit. Ni kita tak payah letak telur tau. Kalau letak telur dia bersama-sama macam ni jadi muak. Walau. Okey, boleh dah. Sekali kita tabur bawang goreng, daun bawang guys. Dah macam mie hailam lah. Tapi ni bukan mie hailam, mie goreng basah seafood. Okey, selamat mencuba. Atau boleh datang sini, Restoran Yainul, Taman Sentek, Belatok 5. Boleh watch dekat Google YAYNUR. Alright, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.